Assalamualaikum. Selamat petang, salam Jumaat. Apa khabar semua? Sihat? Kalau sihat, Alhamdulillah. Kalau tak sihat, saya doakan semoga cepat sembuh seperti sedia kala. Dah makan ke tu? Hari ni saya nak bercerita sikit lah tentang ujian hidup. Saya ni nak cakap banyak sangat ujian hidup tu taklah. Cuma saya nak sentuh apa yang saya tengok kadang-kadang dekat sosial media ni. Banyak yang mengeluh tentang ujian hidup ni. Kadang-kadang mengeluh yang macam inilah, yang suami pasangan macam inilah, yang ini macam inilah, kawan macam inilah. Macam-macam. Lepas tu nanti yang komen pun beragam-ragam, macam-macam. Ada yang cakap, oh sama. Ada yang cakap, ujian awak macam ni. Ada yang cakap, oh kena macam ni. Bagi saranan, macam-macam lah. Itulah risikonya bila kita meluar dekat sosial media ni kadang-kadang kan. Macam-macam pendapat, komen kita dapat. Setiap manusia tu tak sama jalan hidup dia, berbeza-beza. Ujian hidup ni bukan bila kita di alam dewasa dia dah ada. Daripada kanak-kanak lagi kita dah ada. Sudah tak sedar ke? Bila kita dah mula mengingat setiap satu kejadian, apa yang menimpa kita, dari kita usia dah boleh mengingat, contohnya 4 tahun, 5 tahun, kalau jenis daya ingatan yang kuat, diorang dah ingat dah. Dia ingat dah apa yang jadi dekat hidup diorang. Macam saya, umur saya 4 tahun, apa yang jadi, saya ingat. Sampai sekarang saya ingat. Apa orang cakap, saya ingat. Selalunya kalau dalam kita usia kanak-kanak, kadang-kadang kasih sayang ibu bapa yang tak sama. Itu ujian juga. Kita dah dapat semua tu daripada kita budak-budak lagi. Lepas tu ujian, ada ibu bapa yang penyayang tapi hidup susah. Itu ujian hidup juga. Ada kadang-kadang pada usia kita masih muda, masih kanak-kanak, kita kehilangan ibu atau bapa. Itu ujian hidup juga. Ada kadang-kadang ada ibu bapa tak serupa ibu bapa. Maaf katalah, tak semua orang boleh jadi ibu bapa. Itu pun ujian hidup juga untuk kita. Dari start kita kanak-kanak. Dari start kita mula faham. Sebab tu saya cakap, ujian hidup orang ni tak sama. Dia berbeza-beza. Lain-lain jalan cerita ni. Bila kita meningkat remaja, ada lain pula ujian hidupnya. Bila kita menempuh alam dewasa, dia mungkinnya daripada segi apa? Pekerjaan, rakan-rakan kerja. Banyaklah. Tu remaja ke alam pekerjaan, sampai kita ke alam perkahwinan. Satu masalah ujian yang tak pernah habis. Apa? Keluarga. Masalah tu yang tak akan pernah habis, yang akan terus ikut kita selagi kita menyawa. Keluarga. Masalah lain, ujian lain tu mungkin bila kita meningkat dewasa akan hilang. Tapi kalau ujian daripada segi keluarga tu, selagi kita bernafas memang akan ada. Itulah hidup. Kadang saya tengok ada yang berumah tangga, letaklah dulu yang pentingnya orang yang dah berumah tangga, pasangan muda, ada juga yang tua. Ada yang juga mengharunginya sampai usia perkahwinan 20 tahun, 15 tahun, 30 tahun, tetap bertahan, bersabar. Perangai suami, ipar dua, yang bertua, keluarga sendiri. Itu pun ujian hidup.
Tapi tak semua orang dia sama. Dia sama. Lain-lain. Terkadang saya tengok ada yang sampai bercakap kasar dengan menggelar itu ini tak sepatutnya lah. Boleh kita meluah perasaan dekat sosial media ni, tapi jangan sampai kita mengeluarkan kata-kata yang membuatkan diri kita nampak rendah pula. Tambah-tambah lagi kalau nanti ramai yang masuk komen sokong ini itu ini, kita jadi lupa diri. Kita tak sedar nanti lama-lama kita bercakap tu ada sikit unsur riak, ada sikit unsur macam merasa diri kita je yang betul. Semua orang dalam hidup ni banyak ujian hidup ni macam-macam. Kadang kita dibagi pasangan yang baik, yang menjaga kita, sayang kita. Allah bagi ujian apa? Tak ada anak. Ada 10 tahun tunggu tetap tak ada anak. Tapi suami pun baik, sayang. Ada yang kadang-kadang hidupnya taklah kaya, taklah senang, tapi diberi suami yang baik, yang rajin. Walaupun tak mewah, masih cukup. Syukur Alhamdulillah. Ada kadang-kadang diberi suami yang kaya raya, dibagi pula ujian suami yang tak betul, banyak masalah peribadi. Kan saya cakap, hidup ni semua ujian, macam-macam ujian yang datang. Kadang-kadang ada suami sayang kat kita, dah mak mertua kita, ipar dua kita masuk campur. Itu ujian tu Pak. Kadang-kadang bukan daripada segi keluarga mertua, kadang-kadang adik-beradik sendiri pun bila tengok kita ada suami yang baik, hidup yang bukan senang lah agak, Alhamdulillah. Pun ada juga yang cemburu, yang sakit hati. Ujian juga. Tak ke dalam hidup kita ni 24 jam sehari tu macam-macam abang uji kita. Sebab apa? Bukan mudah kita nak ke syurga. Syurga tu bukan murah. Bukan murah. Banyak yang terpaksa kita tahan, kita korbankan, yang kita sabarkan untuk mendapatkannya. Sebab tu kadang-kadang semarang mana pun kita dengan pasangan, dengan keluarga, dengan mertua, dengan ipar dua, tak payah lagi sosmed ni. Nanti kita dapat apa? Dosa. Dosa apa? Bergibah situ ramai-ramai. Saya nasihat ni sebab apa? Makin jadi nanti kita rasa, aku buat ni betul, apa semua. Saya pun hidup bukannya hidup tu lancar. Saya pun ada juga kadang-kadang ipar yang macam ni, adik-beradik yang macam ni, orang tu kita sendiri yang macam ni, mertua yang macam ni. Tapi saya memang menahan, jangan sampai saya cerita di luar rumah. Saya pun tak pernah ngadu dengan suami. Kalau ini adik ni gini ke mak ni, saya tak mahu. Sebab saya yakin tempat yang terbaik untuk kita bercerita tu hanya pada Allah. Luarlah pada dia. Kita mendoakan, meluar pada dia. Bukan hari ni kita doa, hari ni kita dapat. Allah nak tengok tinggi mana tahap sabar kita. Bila kita minta, kita ni hamba. Kalau boleh ada apa-apa masalah, jangan luar semua dekat sosial media tu. Saya tengok banyak betul lah jarum yang cucuk. Tak elok. Banyak buruknya pada baik. Kalau setakat nak buat ukilan-ukilan, puisi-puisi, tak apa. Tapi kalau menceritakan macam keluarga sebelah, suami, keluarga kita sendiri, suami, dekat sosial media tu tolonglah jangan elakkan. Lagi banyak kita buka mulut bercerita, lagi besar nanti isu ni. Lagi banyak fitnah kita akan dapat. Kalau rasa dah berat sangat ujian hidup ni, cuba buka Al-Quran. Niatkan dalam hati, ya Allah berilah aku petunjuk. Buka. InsyaAllah nanti bila kita buka, Allah akan tunjuk, dia akan tunjuk.
Cuba baca ayat tu. Ada tak kena-mengena dengan kita? Saya kalau dah pening kepala sangat tu je. Kadang-kadang kalau kita dah macam sedih sangat, rasa sakit sangat orang menyakiti kita. Itu je. Sujudlah pada dia. Tak ada tempat lain yang lebih selamat, lebih aman untuk mengadu selain pada Allah. Kadang-kadang saya bukan apa, kadang-kadang ialah orang muda-muda, emosi. Saya ada tengok orang kadang. Orang terdekat saya, suami tak belikan makeup pun dia tulis. Dia sindirnya dekat Facebook, dekat mana. Macam mana? Kalau kau pergi jumpa suami kau duduk serumah tu, kau cuba cakap saya nak beli makeup, saya nak beli. Ni kau beritahu dekat situ dah, berjemaah. Pasal-pasal laki orang kutuk laki kau. Dah rasanya sampai sekarang juga masih lagi bersama. Sementara suami tu dah dapat malu. Kau macam mana? Kita ni mana ada yang sempurna. Manusia biasa. Sebab tu kita dalam hidup. Kadang pasangan kita ke orang keliling kita pun tak betul. Cuba kita sendiri pun tak betul. Kalau dia toksik sangat, jauhkan diri. Kalau keluarga toksik, kawan toksik, jauhkan diri. Tak payah kita nak menggosip-gosip di media sosial pun. Jauhkan je diri. Ada masa kita nak layan dia orang pun dia tak suka tu, betul tak? Lebih baik kita jaga diri kita baik-baik. Lebih baik kita pastikan kita ni bahagia, hati tenang. Itu nanti kita tulis kat social media tu banyak pula yang cucuk jarum tu, mengomen-ngomen, berbalas-balas. Dah dapat dosa kering. Ini nasihat. Kalau ada apa-apa masalah, kalau kita dah cakap contohnya lah, kita dah cerita dengan suami, kita tak suka dia gini-gini. Doa isteri tu makbul korang. Doalah pada Allah. InsyaAllah. Lambat atau cepat, makbul doa tu. Tengoklah nanti. Tak ada tempat lain untuk kita minta selain pada dia. Sebab saya pernah melaluinya. Dan saya tak pernah bercerita dengan sesiapa. Tapi setiap sujud saya tu je saya doa. Alhamdulillah. Lambat atau cepat dia akan makbul. Kena yakin je. Betul tak? Jadi kurang-kurangkanlah meluah-luah dekat media sosial tu. Kadang banyak buruk, kadang baik. Cuba renung-renungkan. Apa-apa masalah, selesaikanlah dengan bijak. Berfikir dengan bijak. Tak semua benda kita boleh cerita dekat orang. Lagi-lagi kalau masalah keluarga. Banyak orang cucuk jarum nanti. Itu je saya nasihatkan. Okeylah korang, tu je lah. Saya nak bebel hari ni. Mak-mak bebel ni, nenek bebel ni. Assalamualaikum. Terima kasih sebab sudi menonton video saya.